Nak kata gambar lama tak boleh. Parti Bersama baru 46 hari. 46 hari, dalam 46 hari ada bendera Parti Bersama. Bendera Parti Bersama pun baru keluar 2 minggu. 2 minggu lah. 2 minggu baru ada. Jadi apa nak kata apa? Apa nak kata ni gambar lama? Rakyat tak bodoh lah. Bendera Parti Bersama baru 2 minggu lah. Baru siap 2 minggu. 2 minggu lepas baru siap. Patutnya bila dekat pusat khidmat hampa ada bendera hampa. Nampak sangat orang dulu percaya dekat PKR boleh khidmat kepada rakyat, boleh buat kerja untuk rakyat. Rupa-rupanya kena kencing dengan parti PKR. Jadi hari ni mereka mengambil pendirian, mereka sokong Parti Bersama sebab mereka tahu calon Parti Bersama ni nak buat kerja. Berbanding dengan calon PKR ni nak jawatan sahaja. Sampai bila kita nak ahli politik ada jawatan, kerja tak mau buat? Sampai bila? Sampai bila kita nak buat budaya politik, kita bagi menang dapat jawatan, lepas tu tak mau cakna isu rakyat? Sampai bila? Aku tanya apa? Sampai bila? Dun Puteri Wangsa nanti malam ni baru kita tahu lebih banyak cerita Dun Puteri Wangsa. Tapi aku yakin lah Dun kita ni, calon-calon Dun kita ni, mereka tak macam dengan aku lah. Aku ni lebih sembang ke politik, mereka lebih sembang pada khidmat. Aku tak menafikan lah yang tu. Tapi mau tak mau, aku gunalah pengalaman aku sikit untuk sembang politik sikit. Bukan apa, sebab kita kena tipu dengan dinosaur politik ni sampai nak aku pun sampai nak pening lah. Tapi alhamdulillah kita ada pilihan baru, ada platform baru, iaitu Parti Bersama. Nampak tu? Boleh nilai sendirilah. Hampa boleh nilai, hampa boleh tengok sendiri. Yang belakang aku ni, Parti Mata Lebam, Parti PKR, Pusat Khidmat Dun Bukit Batu, yang sebenarnya orang yang kerja dalam pusat khidmat ni adalah orang yang buat kerja kepada rakyat, iaitu daripada Parti Bersama sekarang. Jadi hampa jangan takut dengan Parti Bersama ni. Sebab tahu dah nak buat kerja. Nak buat kerja untuk rakyat. Bukan nak jawatan politik, lepas tu dia boleh lantik JLC, boleh lantik badan bukan berkanun, boleh jangan lantik jawatan-jawatan lantikan politik. Tak. Kalau PKR ya, mereka ligan jawatan-jawatan tu. Faham? Itu apa yang aku cuba nak sampaikan. Jadi, kita sebagai rakyat, kita ada kebijaksanaan untuk memilih. Kebijaksanaan untuk memilih, apa platform baru aku nak sokong? Apa benda baru aku nak pilih? Siapa boleh berkhidmat untuk aku? Sebab YB ni bukan yang berhormat, yang berkhidmat. Ya. Saya cuba arrange calon Bukit Permai naik kota engkau minggu depan, dalam hari Senin atau hari Selasa, tapi lewat-lewat malam sikit lah, pasal sibuk kan. Jangan lewat sangat. Dia 9.30 ke 10 tu waktu cantik. Adjust 1 jam. Aku takkan bawa calon lebih pada 1 jam setengah. Kenapa aku abad 1 jam? 1 jam tu mereka boleh target masa. Andai nak terlepas pun dalam 15 minit. Jadi sejam. Jadi aku nak set sejam. Jangan lebih. Sebab lebih mesej tu nak sampai agak berteramuk. Jadi kenapa aku suka set 1 jam? Sebab bila set 1 jam, orang akan ligan masa untuk tanya, dan calon dia akan terang apa yang dia nak terang. Jadi isi dia padat dekat situ. Kalau dia meleret sampai 2 jam, 3 jam, dia susah. Yang tu Rafizi boleh, sebab Rafizi dia ataupun ahli politik lama, dia tahu nak susun bagaimana ayat-ayat tertentu. Macam calon Parti Bersama ni, depa bukan orang politik, depa orang yang nak berkhidmat. Jadi depa nak cakap macam cakap cerita kedai kopi, macam cakap dengan orang,
nak berkomunikasi, maklumat yang pantas, yang orang kata apa, yang direct. Depa nak buat kerja apa, depa nak nak apa. Sebab orang calon parti bersama ni bukan orang politik. Pasal minggu depan tu dah agak sibuk. Nak kalau dalam pukul 10 boleh kot. 10 ke pukul 11. Yalah 1 jam tak boleh lama-lama. Yalah. Sebelum pukul 11 tu cantik lah. Dia Sebelum pukul 11, 1 jam. dia fokus dia biar dia jawab lah kalau ada orang-orang nak tanya ke apa ke kan, untuk dia bentangkan Ya, itu. apa dia tu tak ni sangat, sikit lah boleh bentang apa yang dia punya misi dia kan. Intinya memperkenalkan macam tu jugalah untuk lagi banyak capai. Yang sebenarnya baik kita tak faham AJ. Yang sebenarnya hampa jangan takut walaupun dalam kita belajar dengan time Rafizi dan Jelajah Kancil, yang sebenarnya dia ada recording untuk hari esok, dia selalunya esok lah, ada recording dekat YT. Ada kawan aku daripada Jangan Beku Minda tu, dia sentiasa record dan dia akan post dekat YT. Jadi boleh tengok semula mana yang terlepas. Mana yang terlepas boleh tengok semula dekat YT Jangan Beku Minda. Yang sebenarnya calon kemarin, walaupun semalam dah habis, dia ada recording ni dekat Jangan Beku Minda. Boleh tengok balik. Tapi satu je lah. Kalau boleh calon tu cara teknikalnya boleh buka cam macam ni lah. Kalau tak ada akaun sendiri pun pakai akaun orang lain untuk buka untuk yang boleh buka cam. Itu lebih orang kata apa? Dia psikologi ni orang suka tengok muka. Bukan hanya dengar suara. Secara psikologinya lah. Ali bersama Kedah tak turun Johor ke? Ada. Tapi sebenarnya sayang mari Dr. Teo tu. Dr. Teo tu kalau boleh buka cam ke, padu lah. Sebab aku tahu cara dia cakap ceramah, macam mana dengan bezanya cakap komunikasi dalam social media ni je lain. Dia bila cakap komunikasi tak ada lah gugup macam dengan cakap ceramah atas pentas tu. Setting tu nak tu suruh dia suruh dia tanya Hakimi. Hakimi tahu benda tu. Hakimi bekas timbalan dulu. Bekas Rafizi, Hakimi Rafizi. Tanya Hakimi tu dia tahulah nak set up macam mana. Jenuh. Ali bersama Perak turun tak? Ada turun? Ramai. Antara paling ramai Perak jugalah daripada utara ni. Suruh dia deal dengan Hakimi. Habang dekat Afiq. Macam ni Aku kena cerita balik Suruh dia tanya Afiq ataupun tanya Haziq. Suruh depa direct tanya Hakimi macam mana setting. Aku ingatkan apa dah ni, tak apalah benda dah jadi kemarin kan. Pergi suruh tanya Hakimi. Dak. Kau nampak yang ni, kau tak nampak kat cermin ni. Dekat cermin ni kenapa? Saya dah ulang banyak kali dah, ni saya ulang sekali lagi menunjukkan bahawasanya bekas adun Bukit Batu PKR tak buat kerja. Yang buat kerja yang sebenarnya dalam staff-staff dia adalah daripada parti bersama. Jadi untuk hari ni kita nak mengundi ni, takkan kita nak undi orang PKR lagi. Tak guna. Yang buat kerja tu orang parti bersama. Itu saja saya nak cuba tunjukkan. Betapa pemalasnya orang PKR buat kerja ni kepada rakyat. Ni tertekan ke apa? Tak tahulah office apa. Malam ni saya bersama calon Tamili Gobala Krishnan. Jadi kita boleh tanya direct. Malam ni kita nak tanya direct. Nah ni sebenarnya pusat khidmat ni siapa punya? Kita tanya dia direct Tanya Tamili, calon bersama. Esok malam ni Tamili dengan Puteri Wangsa, Nicholas pula je lawan dengan Mazli Malik.
seorang pelakon yang biasa berlakon satu filem menjadi calon di situ. Jadi adakah rakyat Johor di Puteri Wangsa nak sokong seorang pelakon? Kita nak tanya yang tu lah. Seorang pelakon ke seorang nak berkhidmat? Sebab sampai bila kita nak kena tipu dengan parti politik? Sampai bila? Sebab orang yang masuk ni adalah orang yang nak berkhidmat. YB yang nak berkhidmat, bukan yang berhormat. Okey, apa lagi? Kita dah letih dah, budaya politik lama ni dah sangat letih dah. Aku dulu pun percayalah PKR ni boleh buat itu ini kan. Tengok-tengok jadi kerajaan lagi hauk. Tu aku tak buka lagi cerita dekat Kedah, Parti Amanah. Sekejap lagi aku buka lagi pakcik melenting Ting Kedah dah turun. Ting Kedah ada buat ajar awal Tapi ni start turun lah kemarin. Hari ni pun start banyak sampai dah. Esok pun makin ramai. Dan bendera pun, bendera dah sampai lama, cuma nak buat kerja tu. Nak buat kerja, nak cari tempat strategi. Jangan risaulah. Yang aku dengar hampir 5,000 lah. Tapi 2-3 ribu jentera sukarela tu turun memang confirm lah. Yang aku dengar hampir 5,000 jentera sukarela untuk parti bersama. Yang aku dapat maklumat lah. Yang contoh macam Kempas kemarin, aku tanya direct, dia kata banyak dah pasang, cuma mungkin ada tempat yang terlepas pandang. Mungkin lokasi-lokasi ya. Jangan risau. Sebab tu kita sangat perlu tekong-tekong. Sebab tu Rafizi selalu mention PIC kan. Yang tu yang penting. Sebab geng sukarela ni nak buat aja. Kami ucap terima kasih lah Don Bukit Permai dah, tim daripada Setiawangsa dah sampai 10 orang semalam lagi dah start buat kerja lah. Dan dijangka hari esok tim daripada Sabah pula sampai juga. Dan ada 2-3 tim lagi lah yang tengah bergerak sekarang ni untuk Bukit Permai ni. Jangan risaulah. Bukit Permai ni dia anak muda, semangat dia tinggi, dan dia fokus isu. Aku terkejut, isu dadah. Tapi dia mesti faham sebab dia anak Feda jatah lah. Macam mana kita tahu Feda ni dengan dadah ni agak tinggi kes dia. Jadi dia tak maulah golongan-golongan akan datang dalam Feda terjebak dengan dadah. Baguslah isu tu. Jadi menunjukkan ideal tu, dia cakna dengan isu setempat dia. Itu je mesej yang dia nak sampai. Dia cakna. Malam ni punya layout jadi double lah. Layout dia jadi double. Thank you. Layout jadi double. Iaitu aku akan buat layout macam ni. Tak apalah, malam ni lah aku buat. Malah nak buat tukar-tukar. Ya, Zainal Bayan. Assalamualaikum. Nama Zainul pergi salam lah. Ternaik kah? Ternaik boleh turun. Ternaik cerita dia aku nak cakap seorang-seorang lagi ya. Jadi hari ni apa yang PKR boleh cakap ni?
Hmm? Rasuah, tata kelola, tak layak lah. Sakau pun tak layak dah ayat tu. Tak layak. Mereka nak main isu YNDB apa semua. Tak layak. Ya. Yang sebenarnya anak Salahuddin, arwah anak Salahuddin pun tak rapat dah dengan PH. Dia macam dengan Marina lah. Naksiah, Marina tak rapat dah dengan PH. Kalau siapa tu ada kat ground lah kan. Sebab tu bila saya cerita dulu, Perak separuh lumpuh, orang tak percaya. Yang sebenarnya kan separuh, 3/4 menang. Tapi aku buat separuh je lah kan. Kedah dah meletup. Pening ada bau-bau bacang. Ni belah utara. Perlis tak payahlah. Perlis tak payah sembang kecil sangat. Naksiah bagus jadi calon. Tapi nak buat macam mana dia tak apalah. Siti Kasim ulah pasal hal Marina berdesing. Lah tu tak tahulah yang tu. Biar kat Siti Kasim lah. Siti Kasim ni je semua dia hentam. Biar bagi aja nak hentam apa pun. Oh, sangat setuju tak kalau saya kata Napsia dengan Marina tu material untuk calon parlimen lah nanti. Napsiah aku tak pasti. Marina mungkin. Bak Napsiah dia kebajikan dia bagus lah buat aja. Tunggu dah lihat lah. Gitulah cerita dia. Banyak sangat dalaman-dalaman ni nak cerita. Sakit kepala kalau nak dengar cerita ni. Yang penting fokus dulu lah pada PRN Johor. Nanti lepas PRN Johor, lepas tu PRN Negeri Sembilan lah. Lepas tu baru boleh sembang balik. Sebab kita nak PRU pun yang aku dengar Disember. Lepas PRN Johor ni data lagi kau solid lah untuk Parlimen Tebrau, untuk Parlimen Pasir Gudang, untuk Parlimen Johor Baru, Parlimen Pulai. Nah tu lagi lah, tak payah nafikan. Data dah cantik lah. Tu jam lagi boleh fokus kat mana nak baiki kan. Yang aku dengar kata pilihan raya umum PRU pun ujung tahun ni. Okay. Ujung tahun ni ke awal bulan 1 lah. Lebih kurang macam tu lah. Ujung tahun ni atau awal bulan 1. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia punya cerita dia tu. Kalau ujung tahun ni dah ada 6 bulan umur. Kalau tahun depan mungkin boleh sampai umur 1 tahun. Oh, lagi hebat lah. Lagi mungkin sampai. Yang sebenarnya Anwar ni dia nak anjak terlalu lama pun tak bagus, dia nak buat terlalu cepat pun tak bagus. Dia terpaksa pilih. Sebab kalau buat terlalu cepat lah ni dengan keadaan lah ni apa semua ni, dia kucak kacir sikit sebab dalaman parti. Kalau dia buat terlalu lama, Rafizi ni bukan orang yang tidur diam. Lagi dia bergerak lagi cepat. Dia jadi dilema. Gitulah. Kena ingat, BN pun tak duk sengap. PN seperti kita tahu, parti yang ambil kesempatan, tak ada masalah. Normal lah politik ambil kesempatan. Tak ada salah pun. Begitulah cerita dia. Kita pun tak peduli. Kita sentiasa bersiap sedia. Bila-bila masa saja pilihan raya, tak kisah pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum. Ya, saya ada parti bersama.
Aiman, hang nak halang orang buat room ni, aku tak cadangkan lah. Sebab tak guna apa halang. Sebab masing-masing dia ada white dia. Tak ada masalah. Yang penting kita ada satu organik. Dah tengok dah Dr. Teo, I very approve. Umur dia dengan umur saya beza setahun. Dia tua saya setahun. Tapi dia doktor, dia ada jawatan jauh tu. Ui, hebat. Ya, kita sokong bersama. Ya, boleh. Tak ada masalah. Bukan hanya sokong. Kita perlu juga curahkan tenaga kita. Tak kisah sama ada kita di lapangan, di social media, di mana-mana saja. Kita kena curah semangat kita untuk parti bersama. Iaitu semangat kita ni apa dia? Kita nak memperkenalkan parti bersama ni. Tak kisah bagaimana cara sekalipun. Sama lapangan, cara lapangan. Ada ke lapangan, ada masa buat kerja lapangan. Promote. Okey, dekat mana tu? Sebab tu aku sentiasa mengatakan, terutama hari ni, kalau PH, PKR nak cakap Selangor. Selangor tu harapan tinggi nak menang banyak kursi tu. Cik silap jadi kerajaan tu. Terutama hari ni. PH, PKR nak sembang bab rasuah, sakau, tata kelola, integriti. Tak boleh. Tak layak. Memang tak layak. Isu ramanan 9.5 juta. Lantik Azam Baki sebagai ahli lembaga NFCC bawah PMO. Apa benda mu ni? Isu 97 juta di AP tu. Bekas Menteri Kesuma tu. Apa benda mu ni? Sengap semua. Jadi Anwar Ibrahim tak layak. Nak sembang bab sakau, rasuah, tata kelola, tata kelolo. Tak layak, tak layak, tak layak. Anwar Ibrahim jangan main-mainkan suara rakyat. Jangan main-mainkan rakyat. Jangan perbodohkan rakyat, Anwar Ibrahim. Rakyat memhati Anwar Ibrahim. Tak layak. Jangan main dengan retorik-retorik anda untuk meraihkan undi-undi rakyat. Anwar Ibrahim tak layak. Hari ni anda tak layak. Sebelum ni aku pun tagak-tagak jugalah aku nak ketuk Anwar Ibrahim ni. Tapi bila hari ni, bila dah nampak yang berulang jadi ni, Anwar Ibrahim memang tak layak nak sembang sakau. Tak layak nak sembang rasuah. Tak layak nak sembang tata kelola. Memang dia tak layak dah sekarang. Dulu kita kata UMNO tak layak. PN tak layak. Hari ni Anwar Ibrahim pun tak layak. Tak layak. 97 juta bekas Menteri Kesuma. Mana jawapan dia sampai hari ni? Hang sebagai pengurusi PH kot, takkan hang tak erti buat apa? Hang sebagai Perdana Menteri kot, takkan hang nak tengok saja benda ni diam? Isu ramanan kaki bagi rasuah 99.5 juta. Tak layak. Hang sengap je hari ni. Sejak bila PKR jadi parti keluarga rasuah? Sejak bila PKR jadi parti keluarga rasuah ni? Mana suara Nurul Izzah tentang rasuah ramanan? Bekas-bekas bos aku pun jadi hentam lah. Apa nak sembang apa lagi? Apa nak jual apa lagi? Sampai bila apa nak bohong rakyat ni? Parti keluarga rasuah ni. Nak sembang reformasi kepala bapak apa lagi? Mula bahasa aku. Apa nak sembang reformasi apa lagi? Rasuah, pemberi rasuah depan mata hangpa. Penerima rasuah depan mata hangpa.
Kenapa nak sembang apa lagi? Penerima rasuah macam dengan Samsul Iskandar. Pemberi rasuah, pembayar rasuah kepada Victor Chin, Ramanan. Apa nak cerita apa lagi? Apa nak cerita apa lagi? Anwar Ibrahim nak cerita apa lagi? Tak malu ke Anwar Ibrahim Anda tak malu ke Anwar Ibrahim? Sebagai seorang presiden parti, sebagai seorang Perdana Menteri, ada orang-orang yang pemberi rasuah, pembayar rasuah yang ada keliling anda tak rasa malu ke wahai Anwar Ibrahim? Mana sembang-sembang hang berpuluh tahun rasuah, integriti, kebobrokan apa semua? Mana dia? Wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak malu ke anda? Apabila di atas pentas anda bercakap tentang resakau, rasuah, kebobrokan. Sampai bila nak retorik? Sampai bila nak main perkataan rakyat reformasi tu? Depan mata sendiri, depan mangkuk tandas sendiri, tak kerti nak settle. Indah Water nak pam najis daripada Indah Water nak pam najis dalam parti hang sendiri pun tak boleh nak pam lah. Tapi hari ni ada saya ulang tak payah orang tak mau ulang-ulang dah, orang nak tindakan. Jadi untuk pengundi PAS tu, terutama PAS PN ni, kalau kerusi di Johor ada calon bersama, hampa undi je parti bersama, jangan risau lah. Yang tu je. Merayu undi daripada penyokong-penyokong PN, PAS Bersatu, gerakan tak kisahlah apa dalam tu. Ada pilihan dekat apa? Parti bersama. Kalau hampa tak suka PN, kalau hampa tak suka PH, ada pilihan dekat situ. Sebab apa? Sebab ini titik mulanya, kalau parti bersama menang, titik mulanya Anwar Ibrahim jatuh. Ingat yang tu dalam kepala hampa. Ya betul. Kalau KJ lagi lah. Entah, aku dengar je tadi. Tapi aku nak bagi orang UMNO ulas tentang KJ tu. Tak perlulah aku ulas tentang ucapan KJ sangat. Lepas tu kalau aku ulas ucapan KJ, siapa nak ulas ucapan parti bersama? Tak. PAS pun tak bertanding semua, Neslo. PAS pun tak bertanding. Contoh Dun Senai. Takkan hang nak undi BN? Takkan hang nak undi PH? Muhammad Neslo dalam tu ada parti bersama. Ya tu je lah aku cakap. Contoh aku kata, kursi-kursi tu tiba-tiba tak ada PN bertanding, takkan nampak nak undi BN, takkan nampak nak undi PH. Ada satu lagi calon parti bersama. Faham ke tak? Yang tu aku nak cuba masukkan ni slow. Lepas tu nanti ada parti hampa tu, hampa nak sokong parti hampa, sokong lah. Melayu bersatu macam mana Dun Senai tu semua India. Semua India lah, semua bukan Melayu. Anak sokong macam mana? Neslo ni. Kadang-kadang politik ni, kita kena tengok contoh macam Dun Senai. Undi Perikatan Nasional ada 4,000 dekat situ, 4,000 lebih. Kalau 4,000 lebih, kalau hampa bagi kat parti bersama, dengan majoriti kalau tak salah 6,000, dah kurang dah dekat situ majoriti. Patut of course lah calon parti bersama ni, dia meraih undi lagi kepada orang yang undi PH dengan BN lagi. Cuba faham dekat tu Muhammad Neslo. Dekat Dun Senai tu, tiga-tiga calon tu bukan Melayu.
Faham tak? Tu aku bagi contoh. Aduh. Hampa nak undi Melayu satu ke apa, nak ni nanti kalau ada calon hampa boleh kempen. Cuma lah ni aku kempen contoh macam Dun Senai. Dun Senai lambung dadu. Jangan. Undi kita bukan lambung dadu. Undi kita lambung dadu penat weh. Jangan ajak orang lambung dadu. Osok nanti undi. Daripada lambung dadu baik tak keluar undi. Lah ni boleh tengok dekat WTT aku ada tu. Dan ramai dah yang sebenarnya post. Even calon pun dah post. Jangan risau. Live aku dia akan direkod dan akan siaran dengan ulangan di YT. Sebab kami pun tahu hang gila hang nak lawan dengan engagement Rafizi. Memang susah nak menang lah. Jadi kita kena ada plan B jugalah. Plan B dia adalah bolehlah siapa nak rakam nak buat dalam dalam YT ke apa untuk ulangan, boleh. Dah, bukan masalah terbaik ke tak terbaik. Bagi saya menyampaikan suara rakyat. Nak kata terbaik ni, ramai lagi lebih baik pada saya. Cukup saya sampai suara rakyat, suara yang saya dengar kat bawah, sampai ke atas dan tengok apa yang berlaku pentadbiran sekarang, politik sekarang. Saya cuma menyampaikan. Faham tak gitu? Bravo, I love you kemarin yang tak masuk boleh apa? Malam ni masuk, malam ni ada Nicholas dengan Tamili. Bawarkan kepada semua. Mari Mr. Santai, Fast dengan Tok Ayah je masuk. Hampa ni nak mampu nak kena tarik telinga ni. Aku tak tahulah 1 jam cukup tak cukup lah. Tapi tak apalah, nak lajak pun lajak sikit lah. Sebab 2 calon. Kepala tu lah kata hampa. Aku tahu lepas habis Rafizi live tu nak harap ramai pula yang masuk. Aku kata dajal ngomong. Tapi tak apa, organik. Yang penting kita ada view organik. Kita ada view organik ni aku dah rasa syukur dah sebenarnya. Ceramah malam ni saat aku check. Aku rasa ada ni. Hari ni dekat Bukit Naning. Hari ni dekat Bukit Naning. Tapi malam ni jangan lupa. Malam ni macam biasa aku akan buka awal dulu. Ada bendera sama kena cabut. Ni dekat mana? Ni Dun Bukit Batu. Kena cabut tu perkara biasa lah kan. Dia boleh buat laporan polis dan laporan kepada SPR. Siapa mood? Macam kemarin lah, Miwa. Sebab yang ejah depa ni bukan aku. Aku cuma depa kata nak room aku bagi je. Aku tak ada halnya. Jadi aku mudah. Miwa on cam. Memang dia susah lah nak on. Tak apa, nanti aku paksa dia on. Okay. Aku pun nak end live. Jadi thank you guys. Live macam ni pun 50k view. Okay lah, not bad lah. Thank you guys. Assalamualaikum.